Hari ni kita buat sayur lemak putih dah. Oh, tengok sayur kita buat meriah hari ni. Kita rebus ikan dulu dah. Ikan ni kita perisi dah. Kita nak ambil isi dia saja. Kita tumbuk dulu lada ikan dah. Lepas tu boleh tumbuk ikan dengan bawang merah dalam 3 ulah dah. Masukkan bahan tumbuk dulu dah. Lepas tu boleh terus masukkan santan dah. Kacau-kacau. Tambah air sikit dah. Kita masukkan sayur carrot dulu dah. Baby jagung. Bila dia gelegak gini boleh masuk terung dah. Masukkan petola, kobis. Kacau. Masukkan garam sikit dah. Gula sikit. Last sekali kita masukkan bayam dah. Kacau bagi sebati. Last sekali kita masuk toge dengan lada dah. Kacau bagi dia sebati belakang. Lepas tu boleh tutup api dah. Yeay, dah siap. Ambil pula ikan seekor awak. Lepas tu kita ada sambal belacan. Bismillah. Masya Allah, sedapnya. Hok ni kalau makan hok ni gak. Memang tak cukup sepinggan saya awak. Memang nyakut molek.